Pening pula. Kalau tak hujan, tak jumpa si Ronnie tu. Oh, ya. Oh, ya. Oh, hujan, kaulah rakanku. Oh, Ronnie, kaulah jejaka idamanku. Oi, perasan. Kalau I tak kenalkan, tak? Oh, ya, ya. Okeylah, Sarah. You lah teman setia I. Nani. Kenapa ni? Tak perasan you ada. Oi, hello. Pengsan? I dah nak setengah mati dah ni. Kenapa? Tengoklah surat dari Mak I. Kenapa? Padahal nak kahwin lagi ya? Charmaine? Dia lebih teruk dari tu. Yang nak kena kahwin? Ya. Congratulations. Bila hari dia? Dengan siapa? Jejaka idaman lah. Jejaka idaman? Untung you. Siapa? Yelah. Habis kalau dengan jejaka idaman, kenapa muka you macam asam Jawa je? Yelah, tapi dia tu bukannya jejaka idaman I. Idaman nenek I. Idaman nenek you? Tadi you cakap yang nak kahwin you ke nenek you? Takkanlah nenek I, Sarah. Yang nak kena kahwin. Yelah. Cakap aja you tak setuju. Habis cerita. Charmaine, tak semudah tu. I tahu. Pemuda tu dah lama ambil hati orang tua I. Lebih-lebih lagi nenek I tu. Ya ke? Habis? Kenapa tak... you ada gambar dia tak? Ada gambar dia masa... Tapi gambar... You nak tengok? Nak. Tengoklah. Tapi I tak tahulah macam mana nak... Mana? Inilah dia. Ni dia. Inilah Harun. Dia kata nak tunjuk pemuda yang nak kahwin dengan you. Ni gambar budak-budak. Yelah, ni gambar masa kami kecil. Kami tinggal sekampung. Inilah dia yang tak pakai baju ni lah, Harun. Yang tak pakai seluar ni siapa? Lucunya. Itu I lah. Ya ke? Tak pakai seluar? Tembamnya. Apa tembam-tembam? Pipi lah. You tahu, Sarah, dia ni yang paling nakal sekali di kampung kami. Ya ke? Nakal? Nakal macam mana? Nakal dia kata kalau hantu-hantu memang wujud di dunia ni, habis semua di elastik ni. Oh, God. Ni gambar dia masa umur dia 9 tahun. Masa ni keluarga dia nak berpindah ke Kuala Lumpur dah. Somethingnya rupa dia. Dia pegang apa dengan tangan kiri dia? Segumpal rambut. Tangan kanannya? Gunting. Ya. My God. Siapa pula budak perempuan kat belakang dia? Rambut dia macam rockers lah. Sebelah panjang, sebelah pendek. Menangis. Lucunya. I tunjukkan you gambar ni supaya you kenal siapa dia Harun tu. Bukannya ketawakan I lah. Alah, sorry lah. Sorry lah. Tengok siapa? Sorry ya. Halo, Sarah. Kenapa semua? Nak pinjam apa pula kali ni? Pinjam? Charmaine, kali ni lu salah. You salah, you. I datang bukan nak minjam. Kali ni I datang, I nak tahu menawar. Apa you cakap ni, Sam? Tengok ni. I ada 2 tiket untuk pergi pesta teater malam besok. Dan, I pilih seorang yang antara you 3. Dan, I bilang, 3 saat dari sekarang. 1, 2, 3. Okey. I bilang lain. Oleh kerana tawaran ni kemasan, I beri 10 saat dari sekarang. Siapa cepat, dia dapat. Okey? 10, 9, 8, 7, 6, 4. 5 mana 5? 5 lupa you. 5, 4, 3, tak nak respon. 2, lepas 2 berapa? 1 lah. 1, kosong. Half, quarter, 0.00009. Hey, apa ini? Tak ada respon. Okeylah, I bilang lagi sekali, okey? Tak payahlah, saya buat penat saja. Lagipun, tengok teater tak ada glamour, you. Tengok teater tak ada glamour. You ni itulah nak glamour saja menyampah. Macam apa? Macam setengah bintang filem dan pelakon TV sekarang ni. Harapkan glamour saja. Muka saya cantik. Berlakon, 10 sen you.
Tapi orang macam you ni lah yang nakkan mereka tahu. Jadi mangsa siapa jadi mangsa? Orang yang ada asas lakonan teater. Hei, sejak bila jadi penceramah untuk lakonan ni? Tak sangka jadi penceramah. Sam, tolong itu. Siapa menyebut ni? Tolonglah. Bukan kan? Ya. Pembalas ni ada apa ni? Nasib baik tak kena. Kalau kena, tak kena. Sudah kau apa ni? Minta kau nak cucuk hidung tu dah kau. Apa? Hello, ha? Sudahlah, kau janganlah nak jack dia orang. Aku dah ajak dia orang, dia tak nak pergi. Apa, kau bertiket 2? 2 lah. Aku beli 4 tiket lah. Wah, Abang Ram, dia baik hati ya. Ram, kau beli 4 tiket. Masa kau beli tadi, semua tiket sold out dia 3-2. Alah, itulah kau tak kerti strategi. Kau tahu, aku beli BM. Abang Ram beli BM? Bukan kereta, black market. Ram, kau beli BM hati aku. Kenapa tiket kau warna biru, aku nak kuning? Biru? Hei, buta warna apa? Ini merah lah. Merah kau? Ni kelas khas ni. Kelas khas? Ram bagi tengok satu. Oh, sudah. Kau nak main strategi, nak curi? Tak adalah, aku tengok satu saja. Okey. Tengok pun tak boleh. Satu saja tak? Lucunya. Apa? Ram. Ini tiket bukan pergi tengok teater. Bukan untuk tengok teater. Ini tiket untuk masuk program memasak. Dua-dua memasak? Ya. Alamak, penipu punya BM. Tak apa, okey. Abang boleh pergi beli yang baru. Tak apa, Abang Ram. Tak apalah. Terima kasih sajalah ya. Tak apalah. Kenapa ni? Semua tak ada mood. Semua tak ada mood dah. Kau boleh kerja kau apa nak? Ni. Kenapa seorang ni? Monyok saja? Macam kena sikit Pontianak. Yalah. Dari tadi muka macam cok kodok penyet. Acak kecek-kecek. Acak kecek-kecek. Acak kecek-kecek. Acak kecek-kecek. Acak kecek-kecek. Abang Ram, nanti ada masalah besar lah. Masalah? Kenapa tak cakap dengan abang-abang sini? Apa guna abang-abang kat sini kan? Cakaplah. Kenapa abang ada kat sini? Kata kalau Nani pujuk dia orang tu supaya ikut abang-abang esok, nak tak? Boleh. Boleh kau. Pantun. Pantun. Lupa nak pantun. Petai jering ulang pegaga. Pucuk dicita ulang mendatang. Tapi, abang-abang sinilah tolong Nani tu. Boleh. Sinilah Abang Ram. Besok ada seorang pemuda nak jumpa Nani belakang bangsa ibu kota. Kita nak jumpa dia. Pasal dia tu jahat lah. Tapi kan dia pandai main strategi. Strategi? Habis tu Nani nak suruh buat apa? Abang-abang pukul je dia. Pukul? Tu apa? Buka suai kereta? Tak adalah. Aku nak kutil dia. Kutil? Hai. Boy, seksinya. Mana kerja lah. Dah jumpa dengan Harun Masalah Harun dah over lah. Dah over? Macam mana you buat? I suruh something, I pukul dia. You suruh pukul? Nani kan jadi polis kes susah. Tak, I suruh dia orang terangkan perkara yang sebenarnya. Something. Bayi mana you dapat ni? Bukan bayi lah, something tukang pukul. Oh, something tukang pukul, bukan something yang ini Apa yang mengarut ni, Sarah? Siapa? Siapa lagi? Abang Ram dengan Sam lah. Abang Ram dengan Sam? Si gemuk dengan si lembut? Tapi si gemuk tu boleh harap, tapi si lembut kan dia masuk. Hello everybody. Yang dia pukul macam ni. Oh, sekarang dia cupik. Sorry, dia cupik. Pandai you perkara mereka. Macam mana you buat? Jangan dia apa-apa ni? I kata you dengan Syamil ikut diorang pergi tengok teater malam ni. Tak apa Sarah. I dah baca dah yang tu. Baca cerita dah. Tak mau. Nak. Abang Ram. Abang Ram. Yes, boss. Sila beri laporan. Tugas selesai, boss. Mission possible. Jadi, Abang Ram dah terangkan pada dia. Dia takkan ganggu Nani lagi? Terang tak sempat. Tapi, abang dah pastikan dia takkan ganggu Nani lagi. Abang Ram dah bagi tahu dekat dia satu persatu lah ya? Tak sempat bercakap sepatah pun. Tapi abang dah lanyak dia terus. Abang Ram pukul Harun? Yalah, semua pukul. Alamak, ini dah serius ni.
Dengan kawan-kawan dia sekali abang pukul. Ha? Kawan? Abang Ram, Harun bagi tahu Nani dia datang seorang lah. Seorang? Ha. Habis tu siapa pula yang seorang lagi tu? Abang tak apa nampak sebab tak sempat buka cermin mata. Tempat tu gelap. Jadi, bila lalu je siapa apa, abang lanyak. Tapi dia menjeritkan. Au, au. Ha. Au, au. Sam! Kenapa? Hantu? Buta kau? Kau pukul aku siapa? Lah, kau aku pukul tadi. Aku mana tahu, aku tak tahu. Aku dah suruh dengan kau. Sakit tau. Aku tahu sakit. Aku suruh kau duduk kat tepi sebab kau kan. Masa tu, kau jalan begini-begini, aku tak confident lah suruh duduk tepi. Habis kau datang masa itu, aku tak nampak gelap. Aku bagi je lah. Ini Abang Ram. Awak berdua ni pukul si Harun, polis tak datang tangkap ke? Polis datang, tapi dia tak tangkap kami, dia tangkap Harun. Abang Ram, kenapa Harun yang kena tangkap? Kan Harun yang kena pukul. Iyalah, dia dah cederakan anak gadis orang. Sampai berdarah-darah kan? Gadis? Gadis mana ni? Sudahlah kau, tepi sikit. Amboi. Kat sini, kenapa aku? Hei, aku tak ajar kau nanti. Sepak kau. Sabar. Dia selalu buat kacau. Girl? Ya. Baik ceritakan pula, okey? Sebenarnya, I pun hero juga tau. I thought you heroin. Tengok orang lah. Ada orang kaki tu? Aduh. Kita dah macam ni, yuk. Masa kita orang tunggu kat bus stand di Suruh tu, tiba-tiba kan, si Harun tu memang jahat, yuk. Memang jahat. Ha. Tiba-tiba kan, kita orang dengar jeritan, yuk. Tolong. Hei, tolong dia. Ha. Okeylah. Dia tolong. Ha. Au. Hei. Au tu kau. Bukan dia tolong tadi. Yalah kau bukan aku cakap lah. Kau berjerit lah. Kau bukan aku siapa? Siapa aku? Sudahlah kau diamlah. Girl. Lepas tu kan, si Harun tu jahat. Dia pun mula bertindak dan kacau perempuan tu, you. I pun apa lagi? I pukul dia, you. Hei, bukan kau. Aku yang tumuk. Kau cubit. Yalah. Cubit, dia pukul. At last, kita orang menang, you. Tapi betul ke tu Harun? Mungkin kesalahan orang. Kenapa pula salah? Harun lah tu. Masa I cekik dia kan, aku cekik kan? Masa cekik, aku cekik dia masa tadi, sebelum pengsan, dia kata, Ron. Harun lah. Kan? Telefon bunyi. Cepat sikit lah kau. Amboi. Ya. Harun? Oh, you dekat belakang bus stop. Baru sampai. Nak datang sini? Oh, sini lah. Okey, bye. Alamak, Abang Ram. Sam, yang you all pukul tadi bukan Harun lah. Ya. Harun baru telefon, siap walau siap lagi. Betul ke? Nani? Harun? Ram. Kalau kita pukul tadi bukan Harun, habis kita pukul siapa, Ram? Aku ingat, kalau bukan Harun, mesti anak Harun. Kalau tak anak Harun, Pak Harun. Pak Harun? Harun mana ni? Kalau Pak Harun lah, tak payah sebut lah. Au. Hei, apa ni? Sakit ke? Sakit lah. Oh, kalau sakit kata aduh ya, cuba kata aduh. Aduh. Pandai pun. Cuba kau memang jalan, kau bukan aku macam apa? Yalah, aku mana perasaan kau? Kau ada kata dah dengan pergi situ, kau pergi kau apa? Sakit kau pukul. Aku benci. Kau berani pukul lah Mek Tyson tu. Bukan Mek Tyson. Alah, dia ni. Dah lah. Daripada tadi ni abang duduk sini lama ni. Tak nampak pun cermin. Cermin mana? Dia kerja overtime ke? Alah, hari ni tak kerja. Dia pergi dating. Ha? Cermin pergi dating? Kecewa I. Hampa gas. Dia dating dengan siapa? Dengan Roni yang I kenalkan semalam. Sarah, you kenal baik dengan Roni tu? Macam tu je. Tapi I dengar orang cakap dia jahat. Kalau jahat pasal apa you kenalkan dengan cermin? Nanti pecah cermin tau. Kena makan. Kena makan tak kuasa aku. I dah bagi tahu dia pasal tu. Tapi dia cakap apa tau? Takkan orang kacak macam tu jahat. Sarah. Kadang-kadang tu kan, orang yang kacak, lebih jahat tau. Macam I kacak saja handsome. Tapi baik, jangan marah. Kau kacak macam mana? Jangan kau. Alah. Dia kacak macam mana? Habis tu, Harun tu pernah masuk penjara? Masuk penjara tak pernah bang. Tapi kena tangkap pernah. Dia tangkap pasal apa?
pasal dia ceraikan anak gadis. Habis tu kenapa dia tak kena masuk penjara? Pasal tak cukup bukti barang. Tempat kejadian tu gelap. Sarah, kejadian tadi pun tempat gelap juga tau. Sam, you suka tempat gelap? Mestilah I mak gelap. Maaf, nyesel pula I suruh si Charmaine keluar dengan Ronnie tu. Kan apa-apa pula. Yelah, jangan-jangan si Charmaine kena makan. Joy. Tak tahulah. Jangan cakap. Itu dia dah balik dah. Ya, tengok tu. Panjang. Lah, apa kena ni? Muka macam mencurut kena hujan ni. Charmaine, apa pasal ni? Charmaine nangis. You kena makan ke? Apa yang jadi ni, Charmaine? Ronnie. Ronnie dia kena tangkap. Dia orang jahat. Kan I dah cakap you tak percaya. Itulah. I tak sangka dia boleh buat macam tu. I tak sangka. Are you alright, Charmaine? I'm alright. Ronnie yang tak alright. Dia cedera. Sebalik pula. Ronnie pula cedera. Apa ada cedera? Masa I sampai di bus stand tu kan, I tengok polis dah angkat dia. Lepas tu, polis tu beritahu I, dia serang gadis. Lepas tu, dia kena pukul oleh 2 orang sampai pingsan. 2 orang? Bot, ni bot. Apa? Senyap. Ini. Tadi, masa aku sungkap dia yang second last tu, dia kata, Ron, Harun lah. Yelah. Ram, masa aku kutip tadi, dia kata Ron, dia tak sempat kata ni kau. Masa kau gigit telinga tu? Dia kata ni. Ronnie lah. Excuse me, girls. Girls, sebenarnya, 2 orang hero yang telah membelasah si Ronnie you yang jahat tu, ini dia. Sam and Ram. You berdua yang pukul dia sampai pingsan? Yes. Sampai hati hantu? Hantu kau? Hantu apa? Dia orang jahat tu tak? Tapi dia handsome, kacak. You memang jealous. Dia bukan handsome, dia hamsap tau. Handsome ya. Charmaine. Apa kena nyonya ni? Buat asmara ke? Alamak, Abang Ram. Mesti si Harun tu dah sampai. Harun, mau kasih pukul? Mau kasih cubit? Sudah. Jangan buat gaduh-gaduh sini, Gaduh-gaduh pula. Dia ni tak habis-habis kisah pasal makan. Engkau lah bodoh. Kita lantak saja. Lanya ke kau? Sudahlah. Girls, okey, kita orang nak mau kacau. Kita orang duduk di dapur, okey? Tapi kalau ada siapa kacau, panggil kami. Just whistle. Apa tu yang Apa whistle tak bunyi? Whistle tak? Sherry, nampak tu ada. Panggil Karen. Zara, you mesti tolong I, Zara. You menyamar jadi I. You layanlah dia. I menyamar jadi you? Dia tak percaya, dia tengok sekali mesti tak percaya punya. Tapi I cerita kat you, kita dah jumpa, kita dah lama tak jumpa. Dah 15 tahun. Mana dia ingat muka I lagi pun you tahulah lelaki kan. Kalau dah bercinta, mana dia ingat dunia. Dengkin kau? Tak yakinlah, Nani. Duduk, bangun, duduk. Okay, Sarah, I janji dengan you. I kemas rumah, I kemas bilik you. I buat apa saja cuci pinggan selama sebulan. Janji. You cuci semua? Kasut pun cuci? Okeylah, kasut pula. Okey, ni kalian selamatkan you, Cing? Alright. Kami cara, no? Nyaman kau? Hello. Masuk. Ini rumah Cik Nani? Ya. Ini Nani. Harun. Hai. Hei Nani. Ya. Awak dah banyak berubah lah Nani. Ya ke? Cakap pun lain sikit. Cakap pun lain. Warna pun lain sikit. Ya ke? Kita kan tinggal di Kuala Lumpur. Jadi berbilang kaum banyak bercampur. Maklum sajalah. You ni cantik lah Nani. Oh, thank you. Lain, ini solat dek. Macam dah. Harun. Pandai cakap Cina. Sikit-sikit. India, bukan Cina. Harun, you ni kacak lah. Apa dia? Hei, apa ni? Jatuh dah. So, nak minum ke? Tak apa. Ada nyamuk ke ni? Diam. Kenapa? Nyamuk. Gasar ya.
So, dah lama sampai? Tadi dah lama. Sarah? Ya, siapa ni? Kacaknya. Sarah? Ya, Jenny suka panggil saya Sarah. Nani Sarah? Nani Sarah. Oh. Nani Sarah? Beginilah. Saya... Nani, Ya. saya ada 2 tiket untuk tengok pesta teater malam ni. Ya. Kalau Nani sudi, petang ni saya... Tak payah petang-petang. Sekarang ada siap, kita boleh pergi sekarang pun. Sekarang? Ya. Mari. Apa dia? Nak pergi mana? Cakap dengan kawan kita lagi satu. Sapu rumah bersih-bersih ya. Sapu rumah? Ya. Harun, nan puai cari. Wan ke? Ingat apa dengan dia? Amas. Siapa ni? Tukang kebun saya. Ini apa dia? Jual baca. Alah, Nani. Apa dah jadi ni? Nani. Relax Nani. Mau kasih bukan? Mau kasih cubit? Dah lambat lah. Tak boleh. Ini ada kutu mara. Jadi ini 1 bulan kawan sama dia. Sana kutu mara, sana kutu mara, sana kutu mara. Nah ini. Ni dengar abang pantun ya. Pantun lagi. Buah durian, buah manggis. Cempedak dah jadi nangka. Rancangan ini telah divideokan di hadapan penonton di panggung eksperimen Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.